sekarang viral kan. Saya nak cari balik kat TikTok pun cari-cari tak jumpa kan. Tapi viral lah di mana uh, okey dia cerita, okey dia tegur atau orang yang tegur dekat Instagram ke dekat WhatsApp ke, message nak kenal. Lepas tu akhirnya gambar kahwin sebab kita, lepas tu kita tulis apa yang dalam bahasa Inggeris lah. Sebabnya saya pernah terbayang yang kita akan berdiri bersama-sama macam tu lah kan nak waktu kahwin. So ni trend dekat TikTok kan. Semua orang tahu pun, semua orang pun tahulah kan. Tapi nak cakapkan, kita nampak apa yang jujurnya bila kita tengok benda tu, orang tu message macam mungkin random ke atau dengan berani je lah message untuk berkenalan dengan lebih lanjut kan. Kita nampak macam mana? Kita nampak macam dia berani ke? Dia berani ke? Maksudnya, kalau kita nak buat macam ni, malunya kena reject. Malu kena reject. Sebab apa? Sebab kita tak tahu orang tu dah berpunya ke tak, tengah cari jodoh ke tak, dan juga dah dia tahu nama kita kan. Mungkin dia viral kan ke kawan-kawan dia, tak apa kita satu batch kan, sama sekolah dengan dia ke kan. So kita bayangkan macam kita nak buat tu agak challenging jugalah kan, agak challenging juga. Alright. Lagi satu trend, dia post kat thread kan, post kat thread untuk cari jodoh kan. Dia post gambar apa dia nak ni. So semua orang tengok, yang tegur-tegur kawan lama lah, senior lah, apa semua kan. So kita nampak dia orang berani kan. Macam mana aku nak berani macam ni kan. Sebabnya mungkin dia dapat hasil. Yang first tu memang dapat lah kan, dah cerita lepas dah berjaya. Yang kedua tu mungkin dapat, mungkin tak. Tapi nampak, adakah kita cukup berani nak buat macam dia orang? Okay. Tapi apa yang kita orang kan dekat tiljana.my ni, kita orang portal cari jodoh Muslim Malaysia kan. So untuk yang pertama tu, it's very normal lah dalam portal ni. Memang tanggungjawab setiap orang untuk message kepada orang lain kan, ataupun menerima message daripada orang lain dan reply lah kalau kita nak berkenalan lebih lanjut. So nothing unusual, tak ada benda yang pelik bila buat benda tu. Dan memang kita message dekat quite stranger lah kan, ataupun tak strange pun lah kan kalau kita kenal orang tu. Tapi benda tu biasa dekat tiljana.my, biasa. Kita boleh buat dengan senang hatinya, kita boleh terima dengan senang hatinya. Memang kita expect orang hantar message kita, kita hantar message kat orang, benda tu normal. Dan kita tahu memang orang yang dalam ni memang sedang mencari jodoh kan, sedang mencari jodoh. Dan dia memang sepatutnya single lah. Kalau ada yang tak single, yang terlepas ke apa, boleh message admin kita orang dan kita orang akan buat siasatan. Okay, so kalau jumpa yang tak single pun tak apa, report kat kita orang kan. Memang kita expect kita akan kenal orang pertama terus kahwin kan. Kita kenal lah beberapa orang sampai yang kita berpuas hati dan kita kahwin lah. Kita nak cari seorang je yang betul. Seorang je. Kita bukan cari 2-3 orang. Kita cari seorang je yang betul. So tak apalah. Take time. Go through the process. Berkenalan. Okay, dan cari calon yang sesuai. Begitu juga yang kedua. Yang kedua, dekat Tijana, normal lah kita letak gambar kita, description diri kita, description calon yang kita nak carilah. Tapi tak ada nama. Kan? Tak ada nama kita. So, apa kita nak takut? Kan? So, dan juga lagi ramai orang tengok. Target market yang tengok. Kan, yang tengok sepatutnya orang yang tengah mencari jodoh lah. Dan orang berlainan jantina dengan kita. So, kita dah saring lah orang yang tengok profil kita. Kan, dekat tiljana.my, memang kita tak ada nama. Kan, tak boleh, tak payah letak nama pun. So, nampak gambar je satu. So, orang tak kenal kita lah. Mungkinlah ada sikit-sikit kenal. Tapi tak apalah, kita bukan buat salah. Kita berniat baik. Kita berusaha untuk cari jodoh yang terbaik. Niat elok-elok, insyaAllah ada pahala. Ada pahala walaupun kita belum jumpa jodoh lagi kan. Alright. So nak katakan itulah dia. Trend-trend dekat luar tu kita nampak, oh sweet, nampak dia berani. Kenapa kita mungkin takut nak buat macam tu. Tapi dekat tiljana.my kita boleh buat dua trend tu dengan lebih confident. Lebih confident lah sepatutnya. Lebih mudah. Dan insyaAllah lebih banyak respon yang kita akan dapat lah. Okay. So why not? Cuba. InsyaAllah semoga dipermudahkan. Cuba sungguh-sungguh. Jangan mudah give up. Kalau jumpa seorang dua orang yang tak okey, tak apa. Kan? Kalau 100 orang jumpa, takkan seorang pun tak okey. Kita nak cari seorang je. Setiap hari ada, insyaAllah ada ahli baru yang sertai. So teruslah berusaha.